Dan sekejap lagi saya juga akan berurusan dengan pegawai tertinggi PDRM untuk memberikan prioriti. Sebab apa? Kita tahu bahawa banyak sinister, golongan-golongan pelisik di dalam medsos itu sendiri. Hari-hari kerja mereka mencari bukti yang tidak nyata. Mereka tidak membuat tabayun. Mereka hanya asyik menggunakan persepsi-persepsi jahat untuk menjahanam dan menjatuhkan maruah kerajaan pimpinan PMX ini. Mengikut laporan daripada Ketua Audit Negara pada 2018 bahawa memang wujud 38 juta ringgit wang zakat Jabatan Agama Islam Negeri Perlis, tetapi pihak pengarah-pengarah termasuk mereka-mereka yang bertanggungjawab di Majlis Agama Islam Perlis tidak mengambil tahu atau tidak ingin melihat bahawa laporan celaan Ketua Audit Negara itu sebagai satu perkara yang serius. Dan Alhamdulillah hari ini pihak SPRM telah dapat trace dengan money trail dan berbagai-bagai lagi evidence bahawa memang ada asas bahawa 230 juta daripada 38 juta pada 2018, pada 2014 hingga 2016 jumlahnya telah bertibun-tibun. Inilah dia apabila Ketua Audit Negara memberi celaan kepada jabatan-jabatan kerajaan tidak diendahkan. Dan akhir-akhir ini kita tahu bahawa macam mana disebut oleh Timbalan Pengurusi Amanah Wilayah telah digunakan kerana saya diberitahu bahawa mereka yang terlibat ini adalah ahli daripada Ikram dan juga mereka juga adalah ahli daripada Parti Amanah. Walhal dalam sistem undang-undang negara, setiap orang berhak berada sebagai ahli parti, berhak berada sebagai ahli dalam NGO-NGO. Tetapi dalam isu ini, tuduhan telah dilemparkan kepada Parti Amanah dan PH kerajaan ini. Seolah-olah kita ini begitu tidak nilah amanah. Jadi perbuatan Siti Aminah mengikut posting Facebook adalah merupakan satu jenayah, crime, defamation against Parti Amanah dan juga kerajaan PH ini. Saya menyeru polis Diraja Malaysia cepat-cepat melaksanakan tugas menyiasat